Satu-satunya phone yang saya rasa solid dekat tangan, dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Inilah dia Poco F8 Pro. Cuma untuk harga dia 2,499 macam tu ke 2,699 macam tu, saya boleh katakan harga dia nampak gaya je dah makin mahal. Sebab kalau kita kenal Poco yang sebelum ni, harga dia berlega sekitar 1,800, 2,100. Sekarang dah pergi ke lonjak satu harga yang lain, 2,500 lah kita boleh katakan kan. Yang mana bagi saya, kalau anda tengok memang nampak tinggi. Cumanya spek dalam ni anda patut tahu sebab apa dia letak pada tanda harga macam tu, dan adakah harga dia murah sebenarnya ataupun dah mahal. Ok, first kali kita pergi bab dia punya skrin. Skrin dia bersaiz 6.59 inci jenis AMOLED. Dia ada 1.5K untuk resolusi dan dia ada refresh rate sehingga 120Hz. Kalau tadi saya bab skrin ni, memang saya katakan saiz dia ngam-ngam, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, memang rasanya dah puas dah macam ni. Kalau besar sangat, dia rasa macam skrin tu macam susah sikit nak kawal kan. Terlalu besar pun tak best juga. Dan kalau terlalu kecil, jari anda yang mungkin macam saiz saya ni besar ni, susah sikit dia nak type-type kan. Dan tak lupa juga dia ada ketahanan Corning Gorilla Glass 7i dekat bahagian depan. Nak kata terlalu kuat tu tak adalah, dia kaca, still kaca, tapi still ketahanan 7i ni not bad. Kemudian kita pergi dekat bahagian body dia. Yes, yang ini yang saya nak katakan, dia memang rasa solid. Kebanyakan lah kalau phone-phone untuk harga sekitar ni, dia tak terlalu solid tau. Mostly ada part yang ada plastik, kemudian dekat bahagian belakang ni rasa macam lopon. Tapi yang ini saya cuba juga nak cari tempat lopon ni, macam tak berapa nak ada lah. Kemudian dia punya bingkai ni pula aluminium dekat sini. Sebab itulah bila anda pegang, dia akan rasa solid. Tapi time dia sejuk, memang sejuk habis body dia ni. Ditambah dengan penerapan IP68, jadi kalis debu, kalis air, percikan air tertentu lah. Jadi kalau tenggelam, dia mungkin tak berapa nak selamat sebab dia tak ada IP69. Kalau nak banding dengan siri Poco sebelum ni, untuk penerapan IP ni memang tak dititik beratkan. Tapi kali ni mereka titik beratkan. Mungkin nak jadikan dia sebagai phone yang tahan lasak kan. Yalah, orang yang main game ni kebanyakannya baling phone lah, kadang-kadang letak dekat mana tempat-tempat habuk lah, macam-macam kan. Kemudian disebabkan dia solid ni, saya ingat dia terlalu berat tau. Tapi berat dia sekitar 199 gram saja. Yang mana bagi saya still naik kat sini. Bagi saya kalau pegang pun sedap dekat sini. Sebelah tangan pun saya boleh pegang. Tak tahulah, berlainan orang, berlainan saiz tangan kan. Saya rasa saya memang suka dah, memang rasa solid. Tapi tak pasti kalau anda pernah pegang, berkata anda komen dekat bahagian bawah. Dia ada dengan 3 jenis warna, iaitu titanium silver, blue dan juga warna black, iaitu warna hitam. Okey, benda yang paling ramai suka bila Poco ni ialah bab prestasi. Dia gunakan Snapdragon 8 Elite 3 nanometer. Boleh katakan chipset yang agak latest, dan chipset ni ialah chipset kelas flagship yang tinggi. 8 Elite ni memang tentu dia punya prestasi dia power. Dekat mana nak cari untuk 8 Elite ni? Selalunya lah dekat kelas flagship dengan harga sekitar RM4,000 ke RM5,000. Tapi kali ni Poco packkan dia dengan harga sekitar 2.5K sahaja. Bila anda fikir balik, adakah anda rasa macam phone ni mahal kan? Bila fikir balik dengan chipset flagship 3 nanometer tu, agaknya murah lagi kan? Tak cukup dengan tu, dia hadir dengan 12GB RAM dengan LPDDR5X. Memang sangat laju, dan dia punya storan pula ada UFS 4.1 walaupun tak ada sebarang slot card SD. Untuk penggunaan biasa memang tak patutlah anda beli kan. Sebenarnya kalau anda beli Poco F8 Pro ni, anda nak guna benda-benda berat, anda nak buka multitasking yang banyak, anda nak main game, memang baru rasa berbalut. So untuk beli Poco F8 Pro ni, sebenarnya anda tak perlu pun kalau setakat nak buka Facebook, TikTok tu kan, tak payah nak beli lah. Sebab dia bukan diciptakan untuk itu. Dia diciptakan untuk benda-benda berat macam main game, multitasking, buat kerja kan. Kalau setakat benda ringan tu, phone-phone sekitar 1,000 pun anda boleh pakai dah. Ataupun Poco M series ke, X series ke. Cumanya dia punya design ni nampak simple sangat kan. Tak ada yang menarik, tapi boleh ke dibuat gaming? Sebabkan chipset flagship kan. Flagship kan padu. Okey, mengenai prestasi gaming, saya boleh katakan setakat saya main game lah, saya boleh katakan kebanyakan game boleh je run dengan grafik yang paling tinggi dekat sini. Adakah ada masalah? Okey, jawapan saya, dia ada masalah sikit untuk saya lah. Masalah ni apa? Jap saya cerita. Tapi benda yang best ni ialah dia punya grafik yang tinggi ni, dia punya frame rate dia
dia tak drop sangat tau walaupun anda main lama. Anda main dalam sejam dua kan, anda still lagi dapat frame yang sangat-sangat smooth kat sini. Sebab itulah 8 Elite ni berkuasa tambah-tambah dekat phone macam ni. Cuma yang tak best yang saya cakap tadi ialah dekat bahagian belakang ni anda akan rasa suam-suam kuku. Dia tak adalah rasa terlalu panas sampai tak boleh pegang phone, tapi suam-suam kuku ni dekat seluruh bahagian belakang. Mungkin disebabkan panel yang digunakan dekat sini, disebabkan itulah dia dah spread dia punya bahagian panas tu. Yang itu bagi saya macam kenapa rasa panas kan. Yang itu yang saya tak rasa selesa sangat. Tapi still lah anda boleh je main game sebenarnya. Cumanya kenapa frame per second ni tak drop walaupun anda rasa sedikit panas kat bahagian belakang. Ini disebabkan oleh sistem penyujukan dia ada sistem 3D triple layer ice dome. Untuk kawal suhu semasa lah dekat bahagian belakang tu disebabkan jenis panel dia. Sebab tu dah anda rasa sedikit suam-suam kuku. Jadi bila ada sebuah smartphone dengan chipset yang powerful, dekat mana mereka cut cost? Jawapannya mudah, iaitu dekat sini kamera. Okey, dia ada kamera utama dia 50 megapiksel, kemudian kita ada telefoto iaitu untuk zoom 50 megapiksel, kemudian ultra wide 8 megapiksel. Selfie dia 20 megapiksel. Yes, memang selalunya Poco akan cut cost dekat kamera, tapi sejauh mana kamera dia boleh pergi untuk F8 Pro ni? Saya boleh katakan still kamera dia cantik je sebenarnya walaupun tak semua keadaan. Sebab itulah saya kena katakan dia ada cut cost sikit-sikit kat sini. Saya mungkin tak apa suka dengan warna dia tak apa kena tau dengan gambar. Tambah-tambah bila anda selfie, warna dia ni agak kemerahan begitu. Tapi selain dari itu, saya berkatakan kamera ni dia masih lagi bagus sebenarnya. Dan main point yang buatkan saya terkejut kat sini lah kamera belakang dia memang sangat nice, ditambah dekat kamera malam. Ya, bila anda tengok kat sini, noise dia tu memang susah nak nampak. Kawalan cahaya dia pun sangat-sangat bagus kat sini kan, dekat kawasan gelap. Dan hasil dekat sini memang sangat-sangat mantap. Anda boleh nilaikan sendirilah yang saya dah tangkap kat sini kan. Macam mana anda rasa? Bagi saya tangkapan malam dia memang nice. Tangkapan siang ni warna dia mungkin tak apa saya suka sikit, tapi dia bergantung kepada individu. Cuma untuk kamera depan ni yang saya tak suka sangat lah, sebab tona warna kulit dia terutamanya memang agak mengecewakan saya, warna merah-merah sikit. Jadi kalau anda memang fokuskan kamera waktu malam, saya rasa yang ini tak membazir pun kan. Kamera malam dia sangatlah bagus kat sini. Kamera siang pun still lagi bagus sebenarnya, cuma kamera depan lah yang membuatkan saya rasa macam hampir sikit lah. Dan ini bukan untuk rakaman kamera depan. Yes, not bad, dia punya warna kat sini, detail dia pun cantik juga. Kalau nak tahu, sekarang dia ada hujan rintik-rintik lah. Mungkin anda akan nampak sikit-sikit rintik kat sini kan. Kualiti dia macam tu lah. Tapi yang saya pakai earphone ni, dia tak connect dengan phone ni Jadi inilah audio dari phone ni sendiri. Nice lah. Tahu tak anda yang kita ada rakaman sehingga 8K? Okey, inilah rakaman, okey. Rakaman 8K dekat kita punya Poco F8 Pro. Saya boleh katakan dengan kualiti dekat sini, saya cuba zoom not bad kalau dari segi display lah. Kalau zoom sangat dia cuba pecah lah. Tapi at least kat sini bagi saya nampak cantik. Kalau nak cuba tengok kualiti dia, warna dia, tengok awan pun kat sini kan, walaupun tak bercahaya sangat. Sambil saya berjalan, kualiti dia stabil je tak kan. Anda tentukan cantik atau tidak. Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Suatu yang menarik kat sini iaitu dia punya speaker. Speaker dia ditaluk oleh Boss kat sini, yang mana bagi saya satu benda yang nice. Cumanya anda tak terlalu expect benda-benda yang tinggi lah. Dia just ditala sahaja. Okey, speaker dia stereo, kat bahagian bawah ada, kat bahagian atas ni pun ada. Cuma untuk main game ni macam tertutup sikit kat sini kan, bahagian dia punya speaker. Itu yang dikurang sikit. Tapi tak apa, bukan satu masalah sangat. Dan kat sini dia tak ada subwoofer lah macam speaker real tu kan. Disebabkan itulah saya berkatakan dia punya kualiti dia still lagi kualiti speaker sebuah smartphone. Dia bukan kualiti speaker sebuah speaker. Cuma dia punya bunyi dia tu lagi sedap lah kat sini. Itu sahaja. Sebab kebanyakan phone sebelum ni pun pernah collab je dengan pelbagai jenis brand speaker kan. Satu benda yang saya kagum juga dengan phone ni lah, bateri dia yang besar, 6210 mAh. Standard untuk 2026 saya berkatakan 5000 mAh ke atas memang menjadi satu keperluan lah. Tapi kali ni Android ni menggunakan 6000
RM6,000, bagi saya dia satu benda yang lagilah bagus. Ditambah pula kat sini dengan pemberian 100 watt fast charging, jadi anda boleh charge terus kat sini dan just perlu tunggu 30-40 minit terus penuh kat sini. Cumanya satu benda yang anda perlu korban kat sini iaitu dia punya saiz je. Ketebalan dekat sini iaitu 8mm. Bagi saya dia memang agak rasa tebal lah. Jadi kesimpulannya, Poco F8 Pro ni adakah dia sebuah smartphone flagship killer kalau tanya saya untuk tahun 2025-2026 ni kan? Kalau tanya saya lah, untuk anda yang memang ada bajet yang tak terlalu tinggi sangat, nak dapatkan flagship tu agak kena double duit anda kan, dan anda tak fokus sangat tentang kamera yang terlalu cantik ataupun terlalu memuaskan seperti zoom yang terlalu banyak sampai 100 times dan sebagainya, saya rasa phone ni dah cukup memadai dah. Pertama kepada gamer yang suka sangat main game kan, kenapa anda perlu spend terlalu tinggi sedangkan anda boleh dapat prestasi yang lebih kurang sama dengan smartphone yang mahal, cuma dekat smartphone yang lebih murah dan lebih rasa solid macam ni. Walaupun tak nampak seperti gaming, tapi at least dia nampak casual, nampak cantik kat sini kan. Warna titanium kat sini, kamera kat bahagian atas ni dengan gelas kat sini, not bad. Cuma kalau tak nak rasa rugi sangat, pastikan memang anda seorang gamer ke ataupun anda seorang yang suka buat multitasking berat, baru anda boleh pilih untuk F8 Pro. Kalau tidak, saya boleh sarankan Poco X series pun dah cukup memadai dah. Yang ini memang nak rasa betul-betul feeling flagship dengan buat-buat kerja berat. Pendapat anda macam mana? Tinggalkan dekat bahagian komen yang wadah. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.